Hai, hari ini kita nak cakap tentang punca-punca rambut gugur dan cara merawat. Pernah tak hadap situasi macam ni? Selepas mandi, rambut penuh kat lantai, sikat rambut, rambut gugur macam daun luruh. Kalau anda tengah alami keguguran rambut yang makin menjadi-jadi, jangan panik. Jangan terus beli produk. Dalam video ini, saya nak bongkarkan punca-punca utama rambut gugur dan tips rawatan yang anda boleh buat sendiri dari rumah. Paling penting, kita buat dengan cara semula jadi. Selamat dan mesra kulit kepala. Punca-punca utama rambut gugur. Nombor 1, stres dan tekanan emosi. Bila kita stres, hormon kortisol naik. Hormon ni ganggu kitaran pertubuhan rambut. Akhirnya rambut masuk fasa gugur lebih cepat. Ramai tak sedar, stres emosi sangat berkait dengan keguguran rambut kronik. Kalau kita tidak menangani stres dengan sebaik, mungkin bukan saja rambut gugur, malah kita senang dapat penyakit. Jadi, tanganilah stres dengan sebaik mungkin. Nombor 2, penggunaan produk rambut yang mengandungi bahan-bahan kimia keras seperti SLS, SLES, paraben dan silikon. Shampoo yang ada SLS, paraben, alkohol dan silikon ni boleh rosakkan kulit kepala. Ia akan hakis minyak semula jadi rambut, keringkan akar rambut dan akhirnya rambut jadi rapuh. Ini antara punca terbesar ramai orang alami rambut gugur hari ini. Keburukan SLS, dia mengeringkan kulit kepala dan rambut, menanggalkan minyak semula jadi rambut, menjadikan rambut rapuh, kasar dan mudah putus. Ia juga iritasi kulit dan mata, menyebabkan kegatalan, kemerahan dan kelimumur, terutamanya bagi kulit sensitif. Kalau anda tengok banyak produk di pasaran, hampir seluruhnya menggunakan bahan SLS ni. Jadi berhati-hati. Yang ketiga, dia mengganggu keseimbangan pH kulit kepala. Ini boleh menyebabkan rambut lebih cepat berminyak ataupun kering melampau. Last sekali, inilah punca yang menyebabkan keguguran rambut. Penggunaan jangka panjang boleh menyebabkan folikel rambut lemah dan gugur. Nombor 2, bahan berbahaya ialah paraben. Kegunaan dia adalah pengawet untuk tahan lebih lama. Keburukan dia mengganggu hormon, endocrine disruptor. Ia menyebabkan meniru hormon estrogen dan boleh mengganggu sistem hormon badan. Risiko kesihatan jangka panjang, ada kajian yang mengaitkan paraben dengan risiko kanser payudara. Jadi berhati-hatilah menggunakan produk yang mempunyai bahan kimia seperti paraben. Yang ni sama dengan SLS, iritasi kulit, menyebabkan alahan atau ruam pada kulit sensitif. Last sekali, pengumpulan dalam badan. Paraben, bila kita menggunakan produk yang menggunakan bahan paraben ni, dia boleh diserap melalui kulit dan boleh dikesan dalam tisu badan. Yang ketiga, silikon. Fungsi dia memberi kesan licin, kilat dan rambut nampak sihat tetapi sebenarnya tidak sihat. Keburukan dia menyumbat folikel rambut. Silikon, dia membentuk lapisan pada rambut dan kulit kepala, menyekat nutrien dan kelembapan semula jadi. Bila rambut tidak menerima nutrien dan kelembapan semula jadi, rambut mudah jadi lemah dan mudah gugur. Bila rambut terperangkap, ia menjadi kering dari dalam dan mudah patah. Yang ketiga, sukar dibersihkan. Kerana menggunakan bahan yang mempunyai silikon, kita perlukan bahan kuat untuk menanggalkan silikon. Yang ini akan merosakkan lagi rambut, menjadikan rambut lebih teruk. Yang seterusnya, punca utama rambut mudah gugur ialah pemakanan tidak seimbang. Rambut perlukan zat. Kekurangan zat besi, zinc dan protein
boleh lemahkan akar rambut. Bila badan tak cukup nutrisi, rambut jadi mangsa pertama. Jadi, pastikan anda cukup makan supaya rambut boleh terima nutrien. Nombor 4, perubahan hormon. Contoh, selepas bersalin ataupun menopause. Ramai wanita lepas bersalin, dia akan alami keguguran rambut yang teruk. Hormon estrogen yang menurun menyebabkan rambut mudah gugur. Tapi, ramai salah sangka dan terus tukar produk tanpa bertukar hormon dulu. Nombor 5, kulit kepala tak sihat ataupun tersumbat. Minyak berlebihan, kelemomor dan pori tersumbat boleh halang pertumbuhan rambut baru. Kulit kepala yang tak bersih adalah seperti tanah kering yang tak mampu tumbuhkan pokok. Cara rawat rambut gugur yang boleh dibuat di rumah. Nombor 1, urutan kulit kepala setiap hari selama 5 ke 10 minit. Boleh guna minyak kelapa dara, minyak zaitun atau minyak kemiri. Urut perlahan-lahan 10 minit sehari. Ini boleh bantu lancarkan peredaran darah dan kuatkan akar rambut. Nombor 2, gunakan air rebusan daun jambu. Ambil segenggam daun jambu, rebus dan sejukkan. Bilas rambut selepas shampoo. Antioksidan tinggi yang dari air rebusan daun jambu batu itu boleh bantu kuatkan folikel rambut. Nombor 3, amalkan minum air secukupnya. Ambil makanan kaya dengan zat besi. Minum air 2-3 liter air sehari. Makan makanan bayam, daging merah ataupun kacang. Bila badan sihat, rambut pun turut sihat. Nombor 4, elakkan menggunakan hair dryer dan alat pemanas. Dia sebenarnya yang lebih baik bila kita keringkan depan kipas. Kita tunggu sekejap selepas mandi dan keringkan depan kipas. Nombor 5, tidur yang cukup dan tolong tangani stres anda. Kawal stres anda. Nombor 6, elakkan sikat rambut masa basah. Rambut dia paling lemah bila tengah basah. Jadi tunggu kering sikit baru guna sikat yang bergigi jarang. Nombor 7, guna sarung bantal satin ataupun sutera. Kain cotton dia boleh tarik rambut masa tidur. Satin atau sutera lebih lembut, jadi dia akan mengurangkan geseran. Nombor 8, elakkan ikat rambut ketat dan guna getah biasa. Ikat rambut ketat-ketat boleh tarik akar rambut, jadi dia boleh membawa kerosakan pada folikel rambut. Jadi, selain daripada ikat getah rambut kuat-kuat dan juga kena berhati-hati dalam menggunakan getah rambut. Jangan guna getah rambut yang kedai tom yum bungkus makanan yang getah oren tu. Itu sangat tak elok untuk rambut. Nombor 9, cuci rambut 2-3 kali seminggu saja. Terlalu kerap cuci boleh keringkan kulit kepala dan buang minyak semula jadi. Melainkan kalau anda menggunakan produk yang tidak mengandungi bahan-bahan kimia yang saya sebutkan tadi. Nombor 10, jangan berkongsi sikat, tudung ataupun topi. Dia boleh sebarkan kuman dan fungus. Ini punca kelemomor dan keguguran rambut juga. Ramai tak tahu bahan kimia dalam shampoo biasa boleh rosakkan pelindung kulit kepala. Bila digunakan setiap hari, ia akan menghakis minyak semula jadi, menyebabkan pori tersumbat, rambut jadi rapuh, kulit kepala mula gatal, berkerak, kelemomor tak habis-habis dan bila akar dah lemah, rambut putus sebelum tumbuh panjang. Kalau hari-hari kita pakai shampoo dengan bahan kimia keras, kita sebenarnya bunuh rambut kita perlahan-lahan. Sebab itu, kami hasilkan satu set penjagaan rambut organik yang bukan sekadar selamat tapi betul-betul rawat masalah dari akar.
bukan shampoo biasa yang wangi semata-mata. Set ni terdiri daripada shampoo natural yang tidak mengandungi SLS, SLES, paraben, silikon dan yang paling penting berdaftar dengan KKM. Produk ini dihasilkan dari bahan semula jadi 100% menggunakan buah keras kemiri. Semua ini dah terbukti secara tradisional dan moden dapat bantu pertumbuhan rambut. Kalau anda betul-betul nak selesaikan masalah rambut gugur dengan cara selamat, natural dan berkesan, klik butang di bawah sekarang. Bila anda dapatkan set penjagaan rambut kami, anda akan dapat free gift eksklusif yang tak ditawarkan di tempat lain. Anda akan dapat percuma e-book eksklusif, Natural Hair Reset, panduan 7 hari rambut gugur, Hair Care Planner, rutin mingguan natural, dan 3 Access Group Support khas. Komuniti positif untuk bantu anda capai rambut sihat secara konsisten. Kenapa beli dengan kami walaupun produk organik ada banyak kat luar sana? Sebab kami bukan sekadar jual. Kami bimbing anda, berikan tools dan sediakan sokongan sepanjang perjalanan rawatan rambut anda. Kami bantu anda sampai berjaya tumbuh rambut. Untuk tahu lebih lanjut, anda hanya perlu tekan butang di bawah video ini. Selepas habis menonton video ini, anda keluar, anda akan nampak ada butang di bawah video ini untuk tahu lebih lanjut.